insyaAllah. Hari ini saya akan membentangkan tentang kecekapan tenaga dan teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, kita mulakan dengan pengenalan. Okey, apa itu tenaga? Tenaga ini dia merupakan satu sumber yang amat penting kepada kita sebagai manusia. Macam sekarang ni, zaman dah semakin moden, kita makin banyak menggunakan peralatan-peralatan digital. Kita punya kipas guna tenaga, lampu guna tenaga, malah handphone nak charge pun kita guna tenaga. Jadi akibat selari dengan kita punya selari dengan peredaran zaman ni, peningkatan ekonomi kita pun dah semakin meningkat, populasi masyarakat pun dah semakin besar. Jadi penggunaan tenaga pun dah semakin meningkat, kadar penggunaan tenaga pun dah semakin meningkat. Jadi apabila penggunaan tenaga dah semakin meningkat, dia dah berlebihan, dia akan menyebabkan berlakunya pembaziran tenaga. Pembaziran tenaga ini juga akan bagi kesan negatif kepada alam sekitar. Oleh itu, kecekapan tenaga dan teknologi hijau kita perlu amalkan bagi mengurangkan kesan pencemaran serta memastikan kelestarian alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada konsep kecekapan tenaga. Okey, sebelum itu kita kena tahu dulu apa definisi kecekapan tenaga ni. Jadi kecekapan tenaga menurut International Energy Agency 2022 mengatakan bahawa kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan tenaga elektrik dengan optimum untuk meminimumkan kadar pembaziran, tetapi pada masa yang sama masih boleh memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada penggunaan tenaga yang banyak itu. Jadi secara ringkasnya, kecekapan tenaga ni adalah kita punya penggunaan tenaga yang sedikit. Penggunaan tenaga yang sedikit untuk elakkan pembaziran daripada berlaku. Okey, kita pergi pula kepada dia punya tujuan. Apa sebenarnya tujuan kecekapan tenaga ni? Jadi yang pertama adalah mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi tujuan utamanya, apabila kita dah menggunakan tenaga yang secara cekap, kita menggunakan tenaga dengan cekap, jadi kita dapat kurangkan penggunaan tenaga itu, dan pada masa yang sama secara tidak langsung kita dapat jimatkan kos penggunaan elektrik dalam kehidupan seharian kita. Tak kisahlah dekat rumah ke, dekat sekolah ke, dekat maupun dekat tempat kerja, kita dapat kurangkan kos penggunaan elektrik itu. Seterusnya adalah kurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Apabila kita dah mengamalkan kecekapan tenaga ini tadi, kita dapat mengelakkan, kita dapat mengurangkan sebagai contohnya pencemaran udara. Kita dapat mengurangkan kadar pembebasan gas karbon di persekitaran kita. Okey, kita pergi pula kepada contoh kecekapan tenaga ni apa? Okey, kita pergi yang paling kita mudah lihat. Apabila kita tengok dekat rumah kita ada lampu kan. Jadi cuba kita tengok lampu yang kita gunakan tu adalah masih menggunakan lampu hijau yang lama tu, ataupun kita dah tukar kepada lampu LED, yang mana LED merupakan satu lampu yang menggunakan lampu yang LED, dia menjimatkan lebih banyak tenaga dengan menggunakan kadar penggunaan tenaga yang sikit berbanding dengan lampu hijau tadi, lampu biasa tadi. Jadi kita perlu menggunakan lampu LED ini untuk kita menjimatkan, untuk kita mengurangkan kadar penggunaan tenaga, dan juga untuk kita jimatkan kos sekaligus. Okey, yang kedua adalah mematikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Perkara ini datangnya daripada kesedaran kita sendiri. Apabila kita mempunyai kesedaran ini, memerlukan kesedaran kita sebagai masyarakat, kita sebagai individu. Sebelum kita keluar rumah, sebelum kita keluar daripada bilik, kita kena pastikan semua peralatan elektrik macam penghawa dingin ke, suis lampu ke, suis kipas ke, kita pastikan semua itu tertutup
impak yang besar, sebab kalau kita tak tutup tu arus tenaga akan makin berjalan je, dan dia takkan ianya akan meningkatkan kita punya kos akan meningkatkan bil elektrik kita. Sebab itulah bil elektrik kita tiba-tiba naik secara mendadak. Itu sebab kita punya tu kita tak tutup switch tu. Lepas tu yang ketiga adalah menggunakan peralatan elektrik yang mempunyai label cekap tenaga. Label cekap tenaga ni apa pula? Dia merupakan satu label yang ada dekat kita punya peralatan elektrik, yang mana apabila mempunyai label tersebut, dia akan menentukan kecekapan tenaga kita punya peralatan elektrik tu. Maka dia lebih menggunakan tenaga yang rendah, dan juga menggunakan tenaga yang rendah dan lebih efisien. Jadi dekat label tu ada pelarasan bintang tenaga. Semakin banyak bintang dekat label tu, semakin rendah, semakin sikit lah penggunaan tenaga yang digunakan oleh sesebuah peralatan tersebut. Okey, yang terakhir adalah menggunakan pengangkutan awam.